Pernah tak kau terfikir, apa agaknya akan jadi kalau seluruh planet kita ni beku jadi sebiji bola ais gergasi? Bunyi macam mustahil kan? Tapi, benda ni mungkin betul-betul pernah jadi. Hari ni kita nak selam masuk satu teori paling ekstrim dalam sejarah bumi, hipotesis Snowball Earth. Cuba bayangkan, bukan setakat kutub utara dengan selatan je yang berais, tapi seluruh planet kita. Dari pantai tropika kat Malaysia sampailah ke hutan Amazon, semuanya terperangkap bawah lapisan ais yang tebalnya berkilometer-kilometer. Dan ni bukan cerita filem sci-fi tau. Ini adalah satu kemungkinan saintifik yang disokong oleh bukti-bukti yang memang padu. Okey, jom kita bedah siasat fenomena gila ni. Saintis panggil dia Snowball Earth atau bumi bola salji. Dan percayalah, nama tu memang kena sangat untuk gambarkan dunia beku yang kita nak terokai ni. Teori Snowball Earth ni bukan cakap pasal zaman ais biasa-biasa. Ini satu hipotesis yang, berani gila. Dia kata dulu planet kita yang biru dan hijau ni pernah bertukar jadi sebiji bola putih yang berkilau kat angkasa dengan ais tutup hampir setiap inci permukaan dia dari kutub sampai ke garisan khatulistiwa. Kau lupakan je lah zaman ais yang kita belajar kat sekolah tu. Ini level lain. Cuba bayangkan laut kita ni beku padu, tebal dia sampai 1 kilometer. Glasier gergasi pula merangkak turun dari kutub, telan semua benua sampailah ke kawasan tropika yang kita tahu panas terik hari ini. Kalau tengok dari angkasa, bumi kita memang nampak macam sebiji bola salju yang sunyi sepi. So, bila benda ni jadi? Kita kena patah balik ke masa lampau, jauh sangat ke belakang. Benda ni jadi sekitar 720 juta tahun yang lalu. Lama gila tu, jauh sebelum zaman dinosaur wujud. Malah sebelum hidupan kompleks yang pertama muncul kat darat lagi. Mesti kau tertanya-tanya kan, macam mana kita tahu semua ni? Mana ada orang masa tu nak ambil gambar? Jawapannya, macam detektif geologi, saintis jumpa buti-buti yang tersembunyi dalam batu-batu purba. Macam buku cerita planet kita yang umur dia berjuta-juta tahun. Bukti dia memang luar biasa. Dekat tempat yang sekarang ni panas terik macam gurun kat Namibia dengan pedalaman Australia, ahli geologi jumpa batu-batu pelik yang hanya boleh sampai ke situ kalau dibawa oleh glasier gergasi. Itu macam kau jumpa iceberg kat tengah-tengah KLCC. Gila kan? Lagi dari tu, ada cap jari kimia dalam batuan purba yang tunjuk perubahan isotop karbon secara mendadak. Ini membuktikan satu benda. Hidupan kat laut masa tu hampir pupus sepenuhnya. Seolah-olah seluruh ekosistem global dah kena freeze. Okey, soalan logik seterusnya. Macam mana benda ekstrim macam ni boleh jadi? Macam mana termostat planet kita ni boleh rosak sampai macam tu sekali? Punca dia ni satu kitaran yang memang tak boleh stop. Nama dia Ice Albedo Feedback. Okey, jom kita ikut satu-satu. Mula-mula, gas CO2 dalam atmosfera berkurang. Mungkin sebab gunung berapi kurang meletus. Tanpa selimut gas rumah hijau ni, haba mula terlepas ke angkasa dan bumi pun jadi sejuk. Bila sejuk, lagi banyak ais terbentuk. Kat sinilah kitaran ganas tu bermula. Ais yang putih ni, dia pantulkan balik cahaya matahari. So, bumi jadi lagi sejuk, lagi banyak ais, lagi banyak haba kena pantul. Dia jadi satu pusingan maut yang akhirnya tolak planet kita ke dalam keadaan beku sepenuhnya. Okey, kalau bumi dah beku habis, macam mana dia nak cair balik? Kalau semua haba dah kena pantul, sepatutnya dibeku selama-lamanya kan? Nah, penyelamat planet kita datang dari sumber yang tak dijangka, dari dalam bumi itu sendiri. Okey, tengok ni. Atas permukaan, dunia senyap, sejuk beku. Tapi kat bawah tu, enjin planet kita tak pernah tidur. Teras bumi masih membara dan gunung-gunung berapi kat seluruh dunia terus meletus bawah lapisan ais tebal tu dan terus-menerus pam gas-gas penting ke atmosfera. Biasanya, laut dengan batu batan akan sedut balik karbon dioksida ni. Tapi, masa tu kan semua benda dah kena litup ais. So, proses ni berhenti. Jadi, CO2 dari gunung berapi ni tak ada tempat nak pergi. Berjuta-juta tahun lamanya, ia berkumpul sikit demi sikit dalam atmosfera, bina satu selimut gas rumah hijau yang makin lama makin tebal. Akhirnya, selimut ni jadi panas sangat sampai ia mula cairkan ais dari khatulistiwa dan mencetuskan pencairan global paling dramatik dalam sejarah planet kita. Dan kat sinilah cerita ni jadi betul-betul mind-blowing. Apa jadi lepas bumi cair balik? Kau mungkin jangka semua dah musnah, tapi yang jadi adalah sebaliknya. Tapi jangan salah faham, keadaan masa tu memang nazak gila. Kehidupan yang ada masa tu, kebanyakannya mikroorganisma ringkas, memang dah diheret ke ambang kepupusan. Planet kita betul-betul hampir jadi dunia mati yang beku. Tapi kat sinilah magic dia jadi. Tengok timeline ni. Bila glasier gergasi tu cair, dia kikis batu batan dan lepaskan nutrien yang banyak gila ke dalam lautan.
Lautan yang tadinya macam dah mati, tiba-tiba jadi macam sup yang super subur untuk kehidupan. Persekitaran baru inilah yang cetuskan satu letusan evolusi yang kita panggil letupan Cambrian, di mana dalam sekelip mata, kehidupan berubah dari sekecil-kecil mikroorganisma kepada macam-macam jenis haiwan kompleks. Mereka inilah nenek moyang kepada hampir semua haiwan kat bumi hari ini. Inilah ironi paling besar dalam sejarah planet kita. Krisis yang hampir lenyapkan semua hidupan kat bumi sebenarnya jadi pencetus yang lahirkan semula kehidupan dalam bentuk yang jauh lebih kompleks. Tanpa episod beku dan cair ni, mungkin takkan ada haiwan, tak ada dinosaur dan tak ada kita. Kehidupan bukan setakat survive je, dia bangkit balik dengan lagi power dan lagi pelbagai dari sebelumnya. Jadi, kisah Snowball Earth ni bukti planet kita ni memang survivor sejati. Tapi kalau kau fikir dunia beku ni dah cukup gila, tunggu kau dengar apa jadi bila bumi bertukar jadi dunia rumah hijau yang panas macam ketuha pula. Part ni baru permulaan, tunggu video seterusnya. Nak tengok lebih banyak video menarik dan mind-blowing? Jom ke channel YouTube Wow Mind Blowing dan jangan lupa subscribe, okay? Love you guys!